Ni yang ngenjut ni kita tak tahu ikan apa. Kita tengok dulu. Ha. Lambat penuh rasanya. Oh, daun baru. Daun baru lagi. Hmm. Apa umpannya? Umpun. Oh, daun baru. Tu dia. Ha. Oh. Daun baru. Umpun. Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, so hari ini kita bersiaran ya, kita bersiaran. Tu dia pot. Potnya mungkin sahabat-sahabat kenal tempatnya di mana ni. So kita berada di sini lagi lah. Kita dah cari pot yang lain, semua ada orang. So hari ini tempat ni okey. Tak ada orang lah waktu pagi. So kita tengoklah kalau ada rezeki hari ni. Okey sahabat. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada sahabat-sahabat semua yang telah memberi support kepada saya, channel saya ni, dan juga banyak memberi komen-komen, juga memberi idea-idea yang bernas. Okey, so hari ini kita terus lanjut untuk memancing. So isteri saya tengah memancing tu. So kita terus memancing. Tengoklah kalau ada rezeki, air tengah surut. Kita tengok air kalau ada rezeki, alhamdulillah ya. Okey. Semoga sahabat-sahabat saya hibur ya bersama keluarga. So kita terus memancing. So lanjut, jom. Tengok apa yang kena. Degup-degup. Buntal kot. Serait ya. Apa? Gerut-gerut ni. Kecil. Terlepaskan balik lah. Cik. Apa yang kena? Gerut-gerut lagi kot. Nak gerut-gerut. Tak ada melawan. Gerut-gerut. Anak gerut-gerut. Gerut dah? Okey. Okey, lanjut. Apa yang kena? Tak ada gerut-gerut kot. Oh, jalan jauh tu. Lain macam tu, jalan jauh tu. Oh, tanda. Ya. Oh, tunjuk sini. Oh, tanda. Tu dia tanda. Oh, tu dia. Okay lah. Ada saiz. Lanjut. Kita tengok apa yang kena. Oh, yang lewat kiri kanan tu sor kot. Ikan apa? Kapas apa pak? Gerut. Oh, sor juga gerut-gerutnya. Oi. Aduh. Tu dia gerut-gerut. Alright. Okay, lanjut. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Tadi dia makan. Okey, lanjut. Tengok apa yang kena. Oh, kau buntal. Oh, buntal. Okey lah. Lanjut. Kena. Okey. Dekat sikit. Okey, itu dia.
Kenapa guys tu? Gerut-gerut. Ui, padu juga gerut-gerut. Okey, gerut-gerut. Alright. Oh, padu besar juga. Boleh tahan. Ha, tu dia. Okey, lanjut. Kalau ada kena, kenalah. Tak ada kot. Straight je. Tak ada melawan. Kenapa? Ada. Oh, ada. Kenapa? Kapas. Ikan kapas. Okey lah, lanjut. Ikan kapas sahaja. Tengok apa yang kena. Melengkung tu boleh tarik. Tak dan nak nangkap. Kenapa tu? Oh, tanda. Alright, tanda. Buat lauk boleh. Okey, kita buat goreng-goreng. Cantik. Lanjut. Tengok apa yang kena. Dia duduk celah pokok tu. Alah, nak ikan. Gerut-gerut. Halus lah. Kita lepaskan balik. Okey, lanjut. Apa yang kena? Nampak benar tu. Ni. Menjut tapi tak ada ikan apa. Wah, nak ikan ke apa tu? Bukan. Ikan kapas. Putih melepok. Tu dia kapas. Okey lah. Lanjut. Alah, tak ada lah lepas. Okey, kita tengok apa yang kena. Kita tengok apa yang kena. Ikan kapas apa ni? Macam ni apa? Ikan kapas? Yalah. Ikan kapas. Kapas pun kapas lah. Janji ada strike. Alright. Lanjut. Boleh tahan juga. Tengok apa yang kena. Kenapa guys tu? Gerut-gerut. Alhamdulillah. Gerut-gerut. Boleh tahan lah bro. Gerut-gerutnya. Boleh buat goreng. Okey. Lanjut. Alright. Ada. Tu. Ada strike tu. Mengenjuk dia punya rod. Asyik dia. Kita punya lama nunggu tak dapat. Gerut-gerut kot. Ikan sandra pukul dapat 2 ekor. Aduh. Tu ikan apa tu? Ikan kapas. Gerut-gerut. Kita tengok. Gerut-gerut. Padu juga. Boleh lah. Okey, buat goreng. Okey, lanjut. Apa yang kena?
Tu dia. Oh, ada cuba tarik juga. Ui. Oh. Gerut-gerut. Tu pun nak juga. Oh. Kenapa tu? Oh, 2 ekor sekali. Oh, double strike. Gerut-gerut. Gerut-gerut. Okey. Lanjut. Cuma pergi kena. Gerut-gerut. Gerut-gerut. Okey. Okey. Strike. Oh, yo. Strike. Tukang kot. Okey, kenapa ni? Oh, daun baru. Daun baru. Okay. Daun baru. Alright. Thank you. Okay. Ya. Sorry pak. Okay, lanjut. Yang kena dia. Ada. Ikan apa? Ya, berat juga. Tengok. Oh, you. Bukan. Tunjuk sini. Sini. Padu. Okey. Oh, cantik. Okey. Lanjut. Okey, dah ya. Kita tengok. Alah, dah terlepas. Itulah dia. Aduh. Lucu lah. Ya, sini boleh. Tak ada. Kemana pergi tu? Ni pun ada kena ke ni? Tengok yuk. Dia pun nak makan. Okey. Jalan. Okey. Apa ikan tu? Ikan apa? Gerut je lah kali ni. Ya, besar juga tu. Oh, okey. Lanjut. Oh, padu ikan apa ni? Tengok rezeki. Daun baru kot. Rasa daun baru ni. Oh, bukan. Oh, tempat pipi. Oh, dia jatuh dalam tu. Dia jatuh dalam lubang tu. Boleh dapat tak tu? Dia jatuh dalam lubang tu. Yang jatuh lubang tadi. Alhamdulillah. Rezeki. Tempat pipi. Padu. Okey, lanjut. Tu lagi tu. Tu dapat. Tu. Kenapa tak tahu. Dia selalu dia ni memang dia saja. Tangan dia mau. Saya ni neman dia je. Dia yang minat nak mancing ni. Saya neman-neman je. Lepas tu saya buat video. Itu je. Banyak ikan? Boleh lah. Alhamdulillah. Hari ni ada lah paling meko yang boleh buat lauknya. Yang lain kecil-kecil je buat goreng je tu. Yang ini yang ngenjot ni kita tahu ikan apa. Kita tengok dulu. Lambat benar rasanya. Oh, daun baru. Daun baru lagi. Umpannya? Umpun. Daun baru. Tu dia.
Tahun baru. Rumpun. Yang mana? Ada balik ni dia tunggu kat Sungai Batu pula. Dekat kuari tu. Okey. Okey sahabat. Kita dah makanlah cara mancing kita pada hari ni. So air pun dah petang, air pun dah naik, air dah pasang. So kita tengoklah. Nanti kita tunjukkan hasilnya petang selepas ni nanti. So apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah support channel saya selama ini. Saya mengucapkan semoga sahabat-sahabat semua sihat, ya, doakan sihat, sejahtera, serta dipanjangkan usia dan murahkan rezeki. So pada yang sahabat-sahabat yang baru hadir di channel saya mengucapkan selamat datang, dan juga jangan lupa bantu saya dalam subscribe, like dan share serta komen. So lepas ni nanti kita tunjukkan hasilnya. So apapun saya ucapkan terima kasih kepada sahabat. So kita akan baliklah. Jumpa lagi di video. Assalamualaikum. Okey sahabat, ini hasilnya pada hari ni. Alhamdulillah lah sahabat. Kita ada canda ada 2, 3, 4 ekor ke. Ini terbaik pipi. Dalam baru ada 2 ekor. Okey. Boleh lah. Alhamdulillah. Jadi lah lepas dapat lauk. Ini canda. Okey. Okey sahabat. Sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.